Melissa, saya rasa nak refinance rumah lah. Banker kata boleh dapat cash out 100,000. Oh, hari ni awak jadi pakar kewangan ya? Semalam top up Touch 'n Go pun saya tolong. Ya, saya fikir ambil cash tu untuk beli rumah lain, sewa nanti boleh cover installment. Confirm untung kan? Tenant bayar semua. Yelah, ayat klasik rakyat Malaysia. Sampai tenant lari, awak juga yang kena bayar 2 rumah nanti. Ayah, janganlah negatif sangat. Refinance, jangan pergi bank isi borang, duit terus masukkan. David, refinance bukan macam tekan butang, duit terus jatuh dari langit. Kena cek CV, credit score, pendapatan, market value rumah dan banyak lagi. Wah, rumitnya. Aduh. Mestilah, ini loan rumah, bukan cabutan bertuah. Refinance ni bukan sebab nak dapat duit cepat, tapi nak susun semula kewangan dengan bijak. Contoh, baki loan lama 300,500. Nilai rumah sekarang katakan 600,000. Refinance 90%, bank bagi 540,000. Bayar loan lama 300,500, so maka ada lagi 190,000. 190,000 ni kalau guna betul-betul, boleh satukan hutang, bayar kereta atau tutup kad kredit. Atau boleh PS5 dan kerusi ulut, kan? Bagus. Lepas saya buat refinance, awak boleh keluar rumah. So, macam mana tahu saya layak ke tidak? Senang je, kena kira DSR. Kalau komitmen bawah 60% dari pendapatan bersih, okeylah. Awak pun kena print secret report juga dulu. Maksudnya, refinance jangan sebab syok, tapi kena ada strategi. Sudah pandai. Refinance bukan jalan pintas untuk dapat duit, tapi satu strategi untuk kurangkan faedah, kawal hutang dan guna nilai rumah dengan bijak. Pendek kata, refinance biar bijak, jangan terperangkap. Untuk semak loan rumah, pergi ke profile page dan mesej kami atau tinggalkan komen di bawah. Jumpa anda dalam video kami yang seterusnya.